Malam semalam, dalam sebuah bilik kecil yang sederhana, berlaku sesuatu yang besar, sesuatu yang hanya boleh dilihat oleh hati seorang guru dan seorang ibu. Anak-anak ini datang dengan suara yang perlahan, langkah yang ragu-ragu, dan keyakinan yang belum terbentuk. Tapi bila mereka duduk di depan piano, semuanya mula berubah. Disentuh, kami gunakan pendekatan yang berbeza. Kami tak paksa mereka jadi perfect. Kami tak tekan mereka untuk laju. Kami bina satu perkara yang jauh lebih penting, iaitu keberanian untuk mencuba. Dengan teknik muscle memory, jari-jari kecil ini mula belajar mengingat melalui rasa, bukan semata-mata hafalan. Setiap nota yang mereka tekan bukan hanya bunyi, tetapi latihan untuk hati mereka jadi lebih kuat dan lebih yakin. Kami percaya, bila seorang anak berani tekan satu nota pertama dengan yakin, itu sebenarnya langkah pertama untuk mereka jadi lebih berani dalam hidup. Di sinilah keyakinan mula tumbuh, perlahan-lahan, satu demi satu. Kami lihat mereka senyum bila berjaya mainkan irama. Kami lihat mata mereka bersinar bila cikgu puji. Dan kami tahu, perjalanan membina insan ini baru sahaja bermula. Inilah Sentuh. Tempat di mana muzik bukan sekadar kelas, tetapi sebuah proses membina emosi, membina karakter, dan membina masa depan anak-anak. Kalau anda juga mahu anak anda membesar dengan lebih yakin, lebih berani, dan lebih gembira, follow kami. InsyaAllah kami akan buka peluang untuk lebih ramai anak-anak sertai keluarga Sentuh